Assalamualaikum dan salam madani. Nama saya Muhammad Ziyad bin Muhammad Azani. Saya berusia 10 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Wan Ibrahim. Kod sekolah saya CBA 3019. Pada masa lapang, saya banyak meluangkan masa dengan baca buku cerita yang terdapat dalam koleksi saya. Saya juga gemar mengumpul buku-buku cerita daripada penulis yang saya minati. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah cerita yang pernah saya baca yang bertajuk Alamak, Esok Exam. Cerita ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Cerita yang ditulis oleh Alice Tong dan diterbitkan oleh Anak Muslim Sdn Bhd mengisahkan tentang seorang murid yang bernama Siva. Siva suka melengah-lengahkan masa untuk mengulang kaji pelajaran apabila hendak menghadapi peperiksaan. Sikap Siva tidak berubah. Dia ini menyebabkan kebanyakan subjek yang diambilnya gagal. Selepas itu, Siva mula berubah dan berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang. Pada pendapat saya, gaya bahasa penulisan buku ini sangat menarik dan mudah difahami untuk menarik minat murid membacanya. Buku yang berhalaman 36 muka surat ini juga dipenuhi dengan ilustrasi berwarna yang sangat menarik. Buku ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil sebagai contoh. Buku Alamak, Esok Exam karya Alice Tong tidak hanya mengisahkan pengalaman persediaan seorang pelajar menjelang peperiksaan, tetapi juga memberi banyak kebaikan dan pengajaran kepada pembaca, terutamanya bagi saya sebagai seorang pelajar. Salah satu kebaikan utama buku ini adalah ia membantu saya memahami cara yang lebih baik untuk menguruskan tekanan semasa menghadapi peperiksaan. Buku ini mengajar saya mengenali bahawa tekanan adalah satu perkara biasa. Namun cara saya menghadapi dengan bijak akan membuat saya lebih tenang dan fokus. Buku ini memberi petua-petua yang berguna mengenai bagaimana menyusun jadual, mengatur masa dengan berkesan dan memberi ruang untuk berehat agar tidak terlalu terbeban. Selain itu, Alamak, Esok Exam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara akademik dan kesihatan mental. Buku ini mengingatkan saya bahawa menjaga diri baik dari segi emosi, fizikal maupun mental adalah sangat penting. Tidak kira seberapa besar cabaran peperiksaan, saya perlu memastikan bahawa saya tidak mengabaikan kesejahteraan diri. Ini memberi pandangan saya lebih baik tentang bagaimana seharusnya kita melihat peperiksaan dan belajar. Dengan cara penulisannya yang ringan dan tidak terlalu formal, saya merasa lebih mudah untuk menikmati pembacaan tanpa rasa tertekan walaupun topiknya tentang peperiksaan yang kadang-kadang boleh membuat saya stres. Selain itu, Alamak, Esok Exam juga memberi saya pemahaman tentang sokongan sosial. Rakan-rakan dan keluarga memainkan peranan penting dalam mengurangkan tekanan dan memberi semangat semasa tempoh persediaan peperiksaan. Ini mengingatkan saya untuk tidak berasa malu atau segan untuk meminta bantuan atau sekadar berbual-bual dengan orang lain untuk melepaskan tekanan. Secara keseluruhannya, kebaikan buku ini memberi saya pendekatan yang lebih positif dalam menghadapi peperiksaan dan kehidupan pelajar secara keseluruhan. Buku ini memberi banyak pengajaran pada saya, iaitu mestilah bijak, membagikan masa, tekun dan fokus dalam mengulang kaji pelajaran. Sekian, terima kasih.